Ni emas 1 kilo, harga sekitar 350,000. Ini 250 gram sekitar 80,000. Ada orang nampak emas ni sebagai benda yang merugikan. Tapi bagi orang yang berilmu, benda ni boleh menjadi pelindung kekayaan. Boleh jadi pelaburan. Boleh menjadi simpanan yang berkalis inflasi. Boleh jadi alat untuk menutup hutang. Boleh jadi langkah pertama untuk menuju kekayaan. Saya pun sebenarnya sebelum ni banyaklah buat bisnes. Based on my experience. Okay, saya pun B40 macam tuan-puan juga. Saya bermula dengan 1 gram saja tuan-puan. Saya ikut nasihat guru keuangan saya. Dia cakap apa? Kalau nak beli emas, belilah 1 bulan, at least 1 bulan 1 gram. Supaya senang kira. Okay? Boleh je nak beli 100, 200, 300 boleh. Tapi kalau beli 1 bulan 1 gram ni, 12 bulan dah 12 gram. Kalau 24 bulan dah 24 gram. Kalau 5 tahun, dah ada 60 gram. Saya pun kumpul emas, saya tengok, betul lah simpanan saya bukan saja tidak terusik, malah bertambah dengan cepat.